Assalamualaikum kepada semua sahabat-sahabat aku dan Laut SG. Okey, hari ni kita akan cuba lagi setelah 2 hari sahabat. 2 hari hujan sahabat. Nampak gaya cuaca hari ni ada matahari sikit walaupun kadang kala hujan juga sahabat Okey, seperti biasa hari ni kita cuba di Pantai Changi sahabat Ini saya gunakan rod 12 kaki yang diberikan oleh brother Zazali kita Zazali kita. 12 kaki ni rod dia, nama rod ni ialah Mega Catch K1. Brand dia ialah Aku Tak Cakap. Brand dia ialah Aku Tak Cakap, berarti ATC sahabat ATC, Aku Tak Cakap Okay, terima kasih kepada Bang Zali kita yang telah sudi mensumbangkan rod ni untuk saya teruskan misi Okey, dan cuaca berangin sahabat, tapi agak mendung dan panas sahabat. Okey, terima kasih kepada yang dah subscribe channel ni. Pada subscriber yang baru, harap terima kasih dan harap support lah Kalau tak support pun tak apa, kerana kita setakat memancing dan menghiburkan sahabat-sahabat di luar sana. Okey, sahabat, kita akan update lagi nanti. Okey sahabat nampaknya ada sentapan angin begitu kuat sahabat angin begitu kuat walau macam mana pun kita akan teruskan misi selepas hujan ni nampak gaya ada sahabat, walaupun cuaca tak menentu ni ada sahabat, ada. Seperti biasa sahabat di Pantai Changi tu batu besar orang panggil batu gajah lah sahabat. Spot-spot biasa ni Alamak sahabat, duri belalang sahabat. Biasa-biasa lepas hujan pasti dia ada sahabat, tapi agak berlainan sikit duri dia. Okey, alhamdulillah sahabat, cuaca dah mula baik 2 hari berterusan hujan. Hari ni kita dapat duri lagi duri belalang Okey, kita cuba lagi misi yang kedua ni, InsyaAllah, insyaAllah. Bismillah. Okey sahabat, saya akan lontar lagi batu saya pakai saiz 5 sahabat batu saiz 5 line mungkin dalam saiz 60 pound tak salah, atau 50 pound saja sahabat. Okey, kita dah kas sahabat kita tunggu lagi sahabat. Seperti sahabat dengar angin begitu kuat angin begitu kuat sahabat. Tapi boleh macam mana pun kita akan teruskan misi sahabat. Macam mana kita teruskan misi sahabat. Ada makan sahabat saya gulung tadi, tapi ada sangkut sikit kemungkinan ada halangan sikit di sini. Mudah-mudahan lepas sahabat, tapi confirm ada ikan sahabat. Okey sahabat, dapat diselamatkan sahabat. Kita tengok apakah ikan di hujung kail sana sahabat I see sahabat, tetap duri sahabat, Okey sahabat-sahabatku, ternyata selepas hujan kebanyakan duri belalang sahabat. Ternyata selepas hujan banyakkan duri belalang Tapi macam mana pun kita tetap akan cuba lagi dan usaha tengok apakah selain pada duri belalang. Tapi duri dia lain macam sikit sahabat. Tengok janggut dia tu agak keras tau. Dia tak macam duri biasa. Tengok janggut dia panjang sini, keras tu janggut dia tu. Dia ada 2 janggut je tu. Lain macam sikit duri dia. Okey, kita akan cuba lagi sahabat. Okey sahabat, tanpa berbuang masa sahabat kita lambung lagi lah sahabat. Siapa nak tahu kalau ada rezeki lagi Okey sahabat, tu dia. Okey, sampai Ubin sahabat, jauh tu sahabat.
Drag jangan lupa buka kat sini sahabat Pasal member saya pernah mancing kat tepi batu ni dengan rod melambung sahabat, tak buka drag. Itu kena big game sahabat Itu pernah terjadi dengan rod, dengan spool hampir $1,000 juga habis resap rod dia sahabat. So nasihat saya buka drag sahabat bila mancing kat sini. Tadi ada yang sudi menjamah umpan kita sahabat ni saya try check sahabat tapi rasanya macam tak ada sahabat. Mungkin terlepas sahabat, tapi confirm ada yang makan sahabat Okey sahabat, confirm lepas. Saya pakai udang kopek je hari ni. Saya pakai 2 mata Apollo Okey, so ni saya tukar umpan dulu. Kita ganti umpan lah. Lepas tu kita akan cast lagi sahabat Lagi satu sahabat kat sini memang pari dia kasar-kasar, pari daun dia cecah 30, 40, 50 kilo pun pernah sahabat Sekali tarik one way take pun ada sahabat kat sini. Tapi rahsia umpan dia harus tahulah kat sini nak pakai umpan apa. Buat masa ni saya masih rahsiakan lagi lah umpan yang selalu kalau nak main big game kat sini sini kawasan yang terbaik sahabat. Okey sahabat, saya dah letak umpan. Kita akan cast lagi sahabat. Cast ada gaya mutu keunggulan Aku dan Laut SG. Okey sahabat, batu dan umpan telah jatuh ke dalam air seperti biasa drag buka. Okey, dan kita akan nantikan bersama sahabat Cuaca dah mula mendung sahabat, cuaca dah mula mendung seperti sahabat tengok ni cuaca dah mula mendung sahabat. Okey sahabat, nampak gaya ada yang sudi memakan umpan kita. Adakah duri lagi? Aduh, kita tengok sahabat apakah dia atau bukan. Oh, nampak gaya jenis lain sahabat, jenis lain ikan gelut-gelut sahabat. Okey sahabat, ikan gelut-gelut. Alhamdulillah. Gelut-gelut sahabat Ikan blub-blub. Blub-blub. Itu dia sahabat. Banyak kali dia kutil-kutil tak kena sahabat. Kali ni dia kena sahabat. Okey, kita riliskan dulu sahabat Okey sahabat, saya dah riliskan ikan tu, dah tukar umpan. Sekarang kita akan cast lagi sahabat untuk mendapatkan ikan lagi. Selagi ada waktu sahabat Okey sahabat, tu dia saya cast Okey, jangan kena bok-bok kat depan tu sudah sahabat nak kena pandai cast juga ni. Okey, seperti biasa drag check semua. Okey, dan kita akan nantikan sahabat. Okey sahabat, air dah mula naik tinggi, sampah banyak sahabat tapi ada makan sahabat. Kita tengok lagi apakah ikan ni sahabat. Cuaca begitu mendung sahabat, cuaca begitu mendung. Arus dah mula kuat dah sahabat tapi tak apa, kita akan teruskan juga misi kita sahabat. Dia lagi sahabat, gelut-gelut. Dia lagi sahabat, dia bergelut sahabat. Dia lagi sahabat. Okey, alhamdulillah satu lagi gelut-gelut sahabat dalam koleksi kita. Satu lagi gelut-gelut dalam koleksi sahabat. Ini dia. Alhamdulillah. Okey, kita cast lagi. Okey sahabat, hari dah mula hujan sampah begitu banyak sahabat. Air gerak naik, tapi suasana bertukar menjadi hujan Okey, walau macam mana pun kita masih bertahan. Tengok nanti macam mana. Tak lebat sangat sahabat Okey, suasana sekarang macam inilah. Hujan berterusan Okey sahabat, kita teruskan mancing.
Okey sahabat, hujan pun dah berhenti tapi ada makan, saya nak check lagi sahabat Hujan pun dah berhenti. So ada sahabat. Tak tahu ikan apa ni. Pasal air pun dah gerak naik kan. Lepas hujan lagi sahabat. Kita tengok ikan apa sahabat Nampaknya ikan gelut-gelut lagi sahabat. Lepas hujan ni banyak pula dia sahabat. Ikan gelut-gelut. Saya pakai udang kopek sahabat Dah naik lagi sahabat. Ini dia. Gelut-gelut Semua saiz bertahan sahabat. Nampak saiz dia bertahan Okey sahabat, kita akan tutup misi kita. Saya cuba mancing ketam sahabat tapi nampak gaya ketam belum lagi ada. So kita cuma dapatkan ikan sajalah. Cuaca pun dah mendung sahabat Okey, kita akan tutup misi kita sahabat. Saya akan tunjukkan hasil sahabat Okey sahabat, ni dah hasil kita sahabat. Seketam tak ada, gerut-gerut 3 ekor. Kasar juga sahabat. Duri yang misai kasar ni lah ada 2 ekor. Okey sahabat, berjumpa lagi kita di lain waktu. Dan terima kasih kepada semua subscriber yang dah subscribe channel ni. Okey sahabat, jumpa lagi. Alright.